Engine power geng. Kita akan memulakan ekspedisi kita terus ke Sungai Muar kali ketiga. Terima kasih banyak pada Abang Aim sebab banyak menolong kita geng untuk ekspedisi Sungai Muar ni. Kali ketiga, kali kedua dan kali ketiga dia lah orang kuat tulang belakang. Bintang utama geng. Kita cuma menjalankan je apa-apa. Dan korang doakan semoga Abang Aim dan juga keluarga semoga dipermudahkan rezeki dan disihatkan selalu. Jangan lupa juga doakan kepada arwah mak Abang Aim. Semoga dia ditempatkan tempat-tempat yang best lah kat sana. Amin, 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 amin. Alright geng, kita start. Kita akan jemput kita punya partner dekat JT Kunang-Kunang, JTC Jaya, belah bawah ni. Dia start daripada Penggalan Kota. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Semoga trip ni berjaya dan tak ada masalah kan. Sekarang ni kita dah sampai dekat JT Kunang-Kunang dan kita akan pick up Muib daripada sini. Boleh tahan banyak bot-bot dekat sini untuk disewa. Sebelum kita bergerak ke hilir tu, kita berkenalan dulu dengan orang-orang JT Kunang-Kunang. Pisket. Alright geng, korang dah ready ke belum? Sebab dah tak ada op dah. Ni untuk apa? Pam air. Pam air? Untuk cek air kat sungai, untuk tapis air. Oh. Untuk belda semua dapat datang dari sini. Sini lah. Jeti apa nama? Tak tahu, baru. Oh, jeti baru. Kawasan sini bergalun korang tengok. Dia dah angin tolak agaknya.